Antara sebab kelewatan kita sedikit hari ni, ini saya nak tegur sikit lah, adalah kerana bukan kita tidak mahu ke udara, bukan kita tidak mahu muat naikkan episod, tetapi ada beberapa pakar sejarah yang kita telah jemput. Kita jemput ramai ya, tetapi ramai yang tidak mahu tampil ke podcast sejarah kita. Bila saya banding dengan negara lain, contohnya kita tengok sebagai rujukan Edin di UK, United Kingdom, pakar sejarah mereka tidak hanya sembunyi di Menara Gading. Mereka berada di lapangan. Mereka berada di kalangan khalayak. Mereka sentiasa akan menulis dan tampil di media massa. Saya ingat mendiang Tan Sri Kukir Kim, ayah pada saudara Edin, sentiasa berada di media. Dia tak percaya kepada konsep kedekut ilmu lah. Ya, sebab saya rasa kalau ilmu itu tidak datang daripada pakar yang ada di Menara Gading dan dikongsi bersama orang ramai, tidak akan ada apa-apa faedah kepada pembangunan negara ini. Ya, dan saya rasa sekarang ni agak berbeza budayanya. Pada masa mendiang ayah saya, walaupun bermula sebagai sarjana, sangat digalakkan untuk berinteraksi dengan khalayak ramai. Tapi sekarang saya rasa dalam universiti pun banyak sekatan. Kena banyak borang lah diisi untuk tampil ke hadapan. Ya. Itulah kita dengar kena minta kebenaran daripada ketua jabatan lah, dekan semua. Cuma saya harap perkara ni dapat kita longgarkan sikit lah. Sebab akhirnya profesor dan juga pensyarah-pensyarah yang ada di IPTA semua tu, antara pembiayaannya juga adalah daripada duit pembayar cukai, dan ilmu itu harus dikongsi bersama.